Reka bentuk menarik saja tak mencukupi. Untuk hasil yang sangat cantik dan berkualiti, ini ialah prosesnya. Dalam video kali ini, RSM nak walk through salah satu projek kami, rumah semidi 3 tingkat di Presin 12 Putrajaya. Kami mulakan dengan sesi walkthrough untuk buat site measurement, inspection dan analisis. Dari susun atau asal, struktur binaan hingga ke arah cahaya dan kedudukan poin elektrik. Semua ni jadi asas penting untuk merancang desain yang praktikal. Dalam sesi consultation, klien nyatakan mereka sukakan konsep modern luxury. Ruang yang cantik, elegan tapi tetap cozy. Mereka pilih open concept layout sebab mereka suka buat gathering, jemput saudara mara dan adakan majlis makan-makan di rumah. Jadi, flow antara living, dining, dry kitchen dan family area perlu terbuka, luas dan welcoming. Tambahan pula, mereka request untuk ada outdoor kitchen khas. Senang nak masak lauk berat atau bila tetamu ramai. Dari segi warna, klien lebih cenderung pada warm skin dan natural seperti putih, beige dan elemen marble serta dark wood untuk capai feel yang timeless, cozy dan luxury. Lighting pun penting dalam menaikkan lagi ambient rumah. Sebab itu, interior design ni menggunakan home lighting untuk rasa cozy. Proses detailing ni penting. RSM akan pilih material yang bukan sahaja tahan lama tapi serasi dengan gaya hidup dan cita rasa klien. Dari tekstur, color scheme hingga ke jenis dekorasi dan surface finish, semuanya dipadankan supaya selari dengan konsep interior rumah. Seperti penggunaan marble pada dining dan TV feature walls serta contrast matte black di kitchen cabinet. Semua ini sebelum diserahkan, kami buat final inspection termasuk kualiti pemasangan, kemasan dan keselamatan. Setiap butiran diperiksa teliti, pastikan semua ikut spesifikasi sebelum kami anggap projek ni selesai sepenuhnya. Inilah keseluruhan proses yang RSM lakukan untuk menjadikan sesebuah rumah bukan sahaja cantik tetapi cozy dan praktikal untuk klien. Setiap ruang yang berkualiti bermula dengan perancangan yang teratur dan terperinci kerana ruang idaman tak tercipta dalam sehari. Kalau you berminat nak buat interior design, WhatsApp kami sekarang.